Ini Menteri Agama kata, stres dengan kerja mungkin salah satu punca terjebak LGBT. Kajian mana? Menteri kajian daripada mana yang mengatakan bahawa kerana dia stres, dia terlibat LGBT? Kajian daripada mana? Yang patutnya dia keluar kenyataan. Kalau sekiranya mereka stres, pergilah ambil wudu, sembahyang sunat, taubat dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa Islam mengajar untuk kita menyelesaikan berbagai masalah melalui wudu. Sepatutnya dia cakap macam tu. Bukan Facebook kenyataan stres yang menyebabkan LGBT. Saya nak tanya dua soalan. Pertama, berapa orang Islam terlibat dengan LGBT? Yang keduanya ialah kajian daripada mana? Yang ketiganya ialah apakah LGBT ni selalunya ada kemudahan? Apakah kemudahan ada di Malaysia ni yang lembagkan LGBT? Kenyataan tersebut perlu ditarik balik dan saya ingat kenyataan yang dangkal, tidak berfikir panjang. Dan kalau sebenarnya kajian dibuat, kajian tu dibuat bagaimana? Dibuat secara random, penduduk Malaysia ada 35 juta, cara macam mana? Dia nak kena buat kajian terperinci. Kemudian dari segi kaum, dari segi agama, baru kita boleh cakap tentang perkataan stres. Jadi perkataan stres ini ialah membuka ruang untuk menteri diturunkan markanya ke peringkat yang lebih rendah. Siapa nak pergi cakap ini punca LGBT? Akhirnya orang yang ada stres, dia fikir cara nak selesai masalah ialah LGBT. Apa punya statement ni? Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Di saat negara sedang bergelut dengan krisis integriti dan defisit kepercayaan, kita dikejutkan dengan satu lagi tajuk utama dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam satu jawapan bertulis di Parlimen bertarikh 26 Januari 2026, Menteri Agama telah menyatakan bahawa antara faktor yang menyumbang kepada gejala LGBT adalah tekanan kerja atau work-related stress. Beliau memetik sebuah kajian Sulaiman et al. 2017 sebagai sandaran kepada hujah ini. Kenyataan ini kemudiannya disensasikan media, bukan sahaja di dalam negara, malah diambil juga oleh portal berita luar negara. Hasil carian dan semakan silang menunjukkan kajian yang dimaksudkan berkemungkinan besar adalah kertas kerja bertajuk Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan golongan LGBT dalam gejala sosial atau tajuk seumpamanya yang diterbitkan sekitar 2017 atau 2018. Penyelidik utama yang dirujuk dalam konteks ini ialah Wan Sulaiman Wan Ismail dan rakan-rakan penyelidik, yang mana kajian mereka sering diterbitkan dalam jurnal-jurnal tempatan atau prosiding persidangan berkaitan sains sosial di universiti tempatan. Walau bagaimanapun, adakah interpretasi terhadap kajian tersebut tepat? Dalam kajian sosial, wujud perbezaan besar antara faktor risiko dan penyebab mutlak. Kajian-kajian sebegini selalunya bersifat kualitatif atau tinjauan kecil. Ia mungkin mendapati bahawa individu yang terjebak dalam aktiviti seksual rambang sering menggunakan seks sebagai mekanisme untuk menghilangkan stres. Untuk menyimpulkan bahawa stres kerja adalah faktor seseorang menjadi LGBT adalah satu lompatan logik yang pelik. Jika stres kerja merupakan antara punca menjadi gay atau lesbian, maka negara Jepun dengan budaya kerja paling stres di dunia sepatutnya menjadi negara paling ramai LGBT. Malah jika merujuk kepada jurnal luar negara, kajian antarabangsa kebanyakannya menunjukkan bahawa tekanan kerja dalam komuniti LGBT adalah akibat atau consequence dan bukannya punca atau cause. Contohnya seperti dalam kertas penyelidikan bertajuk The Impact of Psychological Distress on the Occupational Well-being of Sexual and Gender Minorities yang diterbitkan dalam Jurnal Healthcare 2022 menyatakan diskriminasi dan stigma di tempat kerjalah yang menyebabkan golongan ini mengalami tekanan mental yang tinggi. Amat merisaukan jika kenyataan di Parlimen
adalah atas sebab tersilap terjemahan. Ingin ditekankan bahawa ancaman gaya hidup LGBT, terutamanya di zaman moden ini, adalah ancaman yang nyata. Jika pejabat Menteri Agama tidak mengambil perkara ini secara serius, seperti perkara kecil glamping with pride, maka masyarakat Islam dalam negara akan berdepan dengan cabaran hebat di masa hadapan. Malah timbul satu persoalan yang lebih menakutkan. Adakah ini satu percubaan untuk mencari legitimasi halus? Adakah kita sedang cuba melunakkan pendirian negara demi memenuhi tuntutan Order Baru Dunia yang mahu memaksa kita mengiktiraf hak asasi LGBT? Gaya hidup sungsang ini adalah ancaman kepada cara hidup Islam seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Ia bukanlah isu terpencil. Statistik dan data dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sendiri menunjukkan peningkatan mendadak kes HIV melalui transmisi seksual, mengatasi kes akibat dadah, dan majoriti kes penularan HIV ini berpunca daripada kegiatan MSM, male sex male, atau hubungan seksual antara lelaki. Anak-anak muda kita sedang dirosakkan kerana rapuhnya benteng agama dan serangan ideologi yang agresif, bukan kerana mereka stres bekerja. Selagi kita tidak menganggap LGBT sebagai bencana moral yang besar, selagi itulah kita tidak akan temui solusi yang holistik. Solusi penyelesaian yang berteraskan pendidikan, pembangunan moral dan pengukuhan akidah. Seorang menteri sepatutnya dikelilingi oleh pemikir yang tajam dan kompeten yang mampu menasihati beliau bahawa setiap patah perkataan di parlimen mengundang risiko. Dalam landscape politik negara yang panas, kenyataan separuh masak seperti ini mudah diputar belit dan menjadi senjata musuh untuk meruntuhkan institusi agama serta Jabatan Hal Ehwal Islam menjadi bahan ketawa di luar negara. Rakyat memandang tinggi gelaran profesor atau doktor serta para pemikir dan intelektual Islam. Seharusnya jawapan yang dangkal dan kurang teliti sebegini tidak selayaknya keluar dari sosok tubuh seorang cendekiawan. Paling membimbangkan apabila kesabaran rakyat sudah sampai ke penghujungnya. Jika kesilapan begini berulang, jangan terkejut jika nanti bukan lagi penjelasan yang diminta rakyat, tetapi gesaan peletakan jawatan. Mungkin ketika itu, rakyat akan menuntut tokoh yang lebih bersedia dan lebih serius untuk mengemudi bahtera agama. Seorang Muslim tidak akan lupa sejarah kaum Sadum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab yang dahsyat kepada kaum Nabi Lut alaihi salam kerana mereka tertekan di tempat kerja. Allah menurunkan hujan batu dan menterbalikkan bumi kerana mereka melakukan fahisyah, iaitu kekejian yang melampaui batas dan enggan bertaubat. Kisah Nabi Lut dan kaum Sadum adalah amaran keras untuk setiap generasi setelahnya. Isu LGBT tidak boleh disapu ke bawah kapet dengan alasan atau penyelidikan yang lemah. Kita memerlukan pemimpin Islam, agamawan dan intelektual yang berani berdepan dengan realiti, bukan yang mencari alasan.